Hello Besti, hari ini kita akan sediakan satu menu wajib kalau makan dekat mamak, iaitu kubis goreng ala mamak yang sangat simple. Hidangan ni sangat ringkas tetapi sedap. Mula-mula mayang nipis bawang merah. Kalau nak gantikan dengan bawang kecil pun boleh ya. Hiriskan bawang putih, cili kering. Untuk potongan cili kering, nak potong besar sikit pun boleh ya. Dan daun kari. Kemudian hiriskan kubis. Untuk jenis hirisan bergantung masing-masing ya. Boleh pilih sama ada potongan halus atau sedikit besar. Sekarang kita dah boleh menumis. Mula-mula panaskan minyak, selepas itu tumiskan bahan-bahan yang telah dipotong berserta biji sawi. Tumis sehingga sedikit layu. Tak perlu tumis sehingga garing ya. Masukkan garam, serbuk perasa dan serbuk kunyit secukupnya. Tumis lagi. Masukkan kubis yang telah dihiris dan gaul rata. Saya masukkan lagi tambahan daun kari untuk lebih wangi. Sambung masak sehingga kubis menjadi lembut ya. Kalau tak cukup perasa, boleh tambah ya waktu ni. Kubis goreng ala mamak style sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba.